Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bertemu pada bulan Muharram yang mulia ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dan ahli keluarga kita dan juga memberikan kita kesungguhan dalam peningkatan kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama adalah istiqamah. Mudah-mudahan Allah berikan kita sifat istiqamah untuk terus-menerus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Okey, so hari ini kita sambung lagi bab hadis yang ke 15. Salah. 16. 16. Tu. Hadis yang ke-16 muka surat 271. Okey, muka surat 271. Okey, jadi minggu lepas saya dah katakan bermula dari minggu lepas saya tak akan baca keterangan, tetapi semuanya dah di summarizekan dalam slides. Jadi keterangan tu semua, dia punya point form of keterangan tu dah di pendekkan dan dah dirumuskan, insyaallah lagi mudahlah untuk kita mempelajari dan memahami, insyaallah. Okey, jadi hadis yang ke-16 muka surat 271 berkenaan dengan menghormati tetamu. Tetamu kita punya guest, kita punya guest kalau bahasa English, our guest, inilah kita tamu, dhaifun atau duyuf dalam bahasa Arab, tetamu. Okey, kita tengok hadisnya. An Abi Shuraihin Al-Khuza'i radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu atau kama qala rawahu Muslim. Daripada Abu Shuraih Al-Khuza'i radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, dan sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Okey, jadi kalau kita belajar dalam hadis 40, kita pun mendapati ada hadis yang bunyi dia, lafaz dia sama. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, buatlah begini. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, buatlah begini. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, buatlah begini. Jadi ini adalah salah satu daripada format ataupun cara lafaz yang sama, tetapi dalam bab ni berbeza dari sudut perintah. Perintah apa? Perintah tetamu pula, untuk kita layan tetamu dengan baik. Untuk kita layan tetamu dengan baik. Okey, kita tengok dia punya ni keterangan dulu. Yang pertama, pengarang mengatakan bahawa menghormati tetamu adalah amalan yang disepakati oleh seluruh masyarakat antarabangsa tanpa pengecualian. Apa maksud masyarakat antarabangsa? Ni memang dekat keterangan dia tulis antarabangsa. Dia nak cakap apa? Dia nak cakap umat manusia seluruhnya di dunia ini, dari satu hujung ke satu hujung dunia, semua bangsa tahu bahawa memuliakan tetamu adalah perkara yang baik. Tak ada satu pun bangsa di dalam dunia ini yang mengatakan layan tetamu tak bagus, kita mesti tak layan tetamu. No such thing. Itu dia nak mengatakan ia adalah satu fitrah. Ia adalah satu fitrah untuk kita suka melayani tetamu. Cuma isu dia adalah kerana
Ada sebahagian daripada manusia ini dia being selektif. Dia being selektif. Selektif tu maknanya apa? Dengan orang tertentu je dia nak layan dengan baik. Tapi dengan beberapa orang tertentu dia tak nak layan dengan baik. Jadi Islam datang dan mengingatkan bahawa melayani tetamu, semua tetamu, asalkan tetamu tu tak buat benda yang buruk, asalkan tetamu tu tak datang dengan tujuan buruk untuk nak menyakiti kita, untuk nak mudaratkan kita, kan, maka kita perlu nak layan mereka dengan baik. Dan dia bukan sahaja satu akhlak yang baik, tetapi Nabi SAW kaitkan perbuatan itu dengan keimanan. Maknanya dia adalah sebahagian daripada agama. Maknanya melayani tetamu adalah sebahagian daripada agama, tuntutan agama. Seperti mana agama tuntut kita untuk melakukan solat, puasa, zakat dan seumpamanya, begitulah juga Islam menerapkan tentang kepentingan melayani tetamu. Sehingga kan Nabi kaitkan dengan keimanan. Maknanya siapa yang betul-betul beriman dengan Allah, layan tetamu dengan baik. Siapa yang betul-betul beriman dengan hari akhirat, layan tetamu dengan baik. Kalau kamu tak layan tetamu dengan baik, itu menunjukkan kamu sebenarnya tidak betul-betul beriman pada Allah. Bukan bermaksud orang tu tak beriman terus. Maknanya kau sebenarnya tidak menghayati keimanan kamu. Kamu tak benar-benar ikut perintah Allah. Kerana Allah dah kaitkan tetamu, melayani tetamu sebagai satu ibadah. Sehingga kan dalam hadis-hadis yang lain, Nabi SAW juga mengatakan tentang fadilat kita melayani tetamu. Dan para ulama pun mereka letak garis pandu ataupun poin-poin tentang apa kebaikan kita melayani tetamu. Antaranya, saya beritahu, antara kebaikan bila kita layani tetamu adalah ini para ulama pun jelaskan, tetap mensucikan dosa. Betul, bila tetamu balik dia bawa keluar sekali dosa. Dan jangan pula ada orang salah faham, dia bawa keluar dosa, bawa kepada dia, bawa sekali bukan dia bawa dosa tu, gugur sekali dosa. Ya, betul lah. Itu memang lagi baik kita layan. Kalau kita tak mampu ke bawah, paling tidak pun di pintu kita, itu yang terbaik. Itu lain cerita. Itu tetamu yang tak bertimbang rasa. Sebab tu nanti kita belajarlah nanti. Dia maksudnya bukan suruh layan tetamu tu, maknanya kita pula take advantage sebagai tetamu. Maknanya kita baca hadis ni, kita pun duduk kat rumah orang sampai pukul 3, pukul 4, kita cakap, kau janganlah sedih kan, kau kena layan aku. Aku kan tetamu. So itu pun nak kena inilah, kena tetamu pun nak kena jadi orang yang bertimbang rasa. Itu ada dalil lain. Ada dalil lain bahawa tetamu tak boleh nak lama sangat. Ada berlaku peristiwa di mana para sahabat mereka berada, bila dijamu makan, mereka duduk lama sangat sembang. Ayat Quran. Lepas tu Allah turun ayat Quran, tegur para sahabat ni kerana mereka Nabi nak bukan halau, Nabi nak suruh keluar, Nabi segan. Nabi nak suruh keluar, Nabi segan. Jadi turun ayat Al-Quran, Allah tegur para sahabat kerana maknanya kawan sudah selesai, baliklah. Bukan suruh menyusahkan tuan rumah. Tapi sekarang ni kita cakap dari sudut umum. Dari sudut umum kita digalakkan untuk melayani tetamu. Sehingga kan last week kan kita dah bincang, saya dah ceritakan tentang apa yang berlaku pada zaman Nabi. Nabi kedepankan layan tetamu over ataupun mengedepankan layan tetamu daripada melakukan solat sunat. Daripada melakukan solat sunat. Bahkan waktu saya di Mesir saya pernah datang ke rumah salah seorang guru kami, iaitu Syekh Sufti, yang saya pernah cerita banyak kali. Rumah dia sebelah masjid. Memang dia biasa pergi pulang alik masjid. Tapi time tu kita lambat ke apa, dia kita datang petang. Sekali dah sampai masuk maghrib. Saya pun tak perasan, dah syuk sangat kan. Dia tak ada halau ke tak ada, jom pergi masjid sama-sama, tak ada. Dia sanggup tidak pergi solat berjemaah semata-mata kerana melayani tetamu. Kita musafir waktu tu kan, tapi dia sanggup buat begitu. Sampai peringkat begitu. Tapi itu saya tak berani cakap apalah, pasal mungkin itu kita tetamu yang jarang. Kalau kita tetamu yang dah biasa, kita punya adik-beradik ke, saudara mara ke, lepas tu bagi cakap jom pergi sembahyang, itu okey lah kan. Tapi kalau macam jarang sekali-sekali, itu kita layan dengan baik. Seperti mana yang berlaku pada zaman Nabi itu adalah rombongan daripada negeri yang jauh.
perkampungan yang jauh mereka dah sampai, Nabi dengar mereka sampai, maka selepas solat fardu zuhur tu Nabi tak terus solat ba'diyah zuhur, Nabi terus layan tetamu, dan Nabi layan mereka. Dan juga kerana dalam riwayat mengatakan mereka banyak bertanya tentang soalan-soalan agama, perkara-perkara yang penting, jadi Nabi layan, Nabi raikan mereka sehinggalah masuk waktu asar. Sehinggalah masuk waktu asar. Lepas tu Nabi solat fardu asar berjemaah dengan sahabat. Lepas tu bila Nabi pulang ke rumah, Nabi pun sembahyang ba'diyah zuhur. Jadi itu kira qada. Tu yang isteri Nabi tanya, sembahyang apa ni? Kan tak boleh sembahyang 2 rakaat lepas asar, kan tak boleh. Tu Nabi cakap ini adalah solat selepas solat sunat selepas zuhur yang Nabi disibukkan, ditinggalkan kerana Nabi terpaksa melayani tetamu yang datang dari jauh. Itu ada hukum yang lain lah. Itu juga menunjukkan tentang hukum boleh kita melakukan qada solat pada waktu yang terlarang, termasuk solat sunat, termasuk qada solat sunat. Okey, jadi kita balik kepada ni, menghormati tetamu. Betul lah, menghormati tetamu. Jadi especially masyarakat Arab memang terkenal dengan mereka punya layanan tetamu dengan baik sampai sekarang. Maknanya zaman jahiliah sebelum Islam lagi, masyarakat orang Arab ni memang mereka kalau layan tetamu memang layan yang tip top, layan yang sangat-sangat tinggi, layanan yang sangat istimewa, layanan yang sangat-sangat istimewa, dan sampai sekarang masih wujud lagi mereka punya culture macam itu. Jadi walaupun benda tu sebenarnya tidak ada kaitan dengan tak ada kaitan dengan agama mereka yang dulu yang tak beriman kan, tetapi memang itu culture mereka. Dan bila orang datang kan, orang-orang dari luar datang berdagang ke Mekah, mereka layan dengan baik, layan betul-betul. Dan sekarang kalau kita tengok, kita pergi ke negeri-negeri Islam walaupun bukan negeri Arab, seperti Uzbekistan lah, Iran lah, negeri-negeri Arab lah, ataupun negeri Islam, kita dapati mereka akan melayani kita dengan baik. Dan itu yang dikatakan oleh orang-orang bukan Islam sendiri. Saya pernah tengok beberapa YouTuber yang bukan orang Islam, mereka yang suka travel around the world. Ramai tau, bukan seorang je, ada more than one, ramai di kalangan mereka. Mereka mengatakan bahawa apa yang persepsi yang mereka dapat daripada media barat berbeza dengan apa yang dia mengalami. Dia kata dalam banyak-banyak negeri dia pusing satu negeri, satu dunia kan, mana-mana lah negeri Muslim country ataupun non-Muslim country. Dia kata negeri-negeri Islam yang layan dia dengan layanan yang terbaik. Dia cakap orang-orang Islam yang layan dia dengan layanan yang terbaik. Dan pergi ke Pakistan ke mana kan, orang kasih air free, kasih ini, tak nak charge semua, suruh duduk berbual simbang, berbual dari mana semua. Jadi nak menunjukkan bahawa ramai orang Islam alhamdulillah zaman sekarang pun mereka menghayati hadis-hadis yang kita baru baca ni antaranya. Kerana nak menunjukkan bahawa kerana melayani tetamu adalah sebahagian daripada keimanan. So memang layanan mereka memang masya-Allah, kadang-kadang kita susah nak match ataupun nak gandingkan. Cuba nak ganding. Pasal kadang-kadang saya dengar kisah ada beberapa syekh yang dulu dia kata dia belajar di negeri Arab kan, pergi tempat padang pasir. Dia kata dia datang waktu tu sekali ada macam sandstorm. Jadi dia punya kemah tu tak kuat. Jadi ada salah satu orang dia tu, dia pegang tu tiang tu, dia pegang je sepanjang malam supaya tetamu semua dapat tidur dengan lenyap. Jadi dia kata bila kita bangun, kita bangun pagi, kita tengok dia masih lagi, semata-mata kerana nak kasih tetamu tidur dengan baik. So dia kata ini memang first class. Diorang tak minta, tapi itu layanan mereka punya menghayati tu kan. Walaupun kalau katakan dia kata malam ni aku terlepas tahajud, tapi dia tahu ini jauh lagi besar bernilai daripada tahajud dia. Pasal tahajud itu adalah dia punya ibadah persendirian, sedangkan melayani tetamu tu adalah dia punya manfaat dia juga kepada ramai orang, dan juga itu pun ibadah perintah Allah. Tahajud dia boleh qadakan balik, tetamu pada balik dia nak qada macam mana? Qada maksudnya nak qada, nak layan lagi macam mana? Tetamu dah balik, that's it lah, peluang dah habis. Sampai peringkat gitu. Ada yang sebahagian macam gitu mereka layan sampai gitu sekali. Walaupun kita tak minta, tetapi begitu diorang punya layanan kepada tetamu. Dan kalau kita pergi Arab, diorang suka kita kasih kita makan banyak kan. Saya punya kawan pun cerita waktu dia pergi Yaman, so makan. Habis dah kenyang, makan lagi. Dah kenyang sampai kata siap kena angkat pinggan kita, angkat gini, dah cukup. Kalau tak ada tambah lagi, makan. Makan. Nanti disembelih kambing gigi, makan. Kan, kata sampai kena angkat pinggan, tarik gini, cukup.
Lepas tu dia punya rombongan orang Singapura yang lain, dia cakap lah, tak ada, kita ikut sunnah Nabi kita. Kan Nabi kata makan biar sepertiga makanan, sepertiga minum, sepertiga nafas. Lepas tu dia pun buat lawak je, dia ketawa, tak. Sini makan sampai penuh. Minum air boleh selit-selit. Nafas dari Tuhan, dia kata. Itu jangan ikut tu lah, itu dia lawak lah. So dia kata makan biar sampai penuh, air tu kan liquid, dia boleh selit-selit. Nafas di Tuhan, kalau nak mati-mati, kau tak mati hidup. Tapi salah lah tu, itu nasihat yang salah, jangan kita ikut. Dia cuma lawak jugalah, dia berlawak macam itu. Nak menunjukkan mereka punya layanan tu memang Masya Allah. Jadi kita jangan rasa macam sedih ataupun rasa gundah gulana dan seumpamanya bila orang nak datang, kerana kita tahu kedatangan mereka, kehadiran mereka sebenarnya membawa rezeki kepada kita dan juga membawa keluar dosa-dosa daripada kita yang berada di rumah. Jadi sebab itu ia adalah perkara yang sangat-sangat dituntut dalam Islam. Cuma nanti kita akan tengoklah tadi dari sudut tetamu pula, adakah kita sepatutnya duduk lama-lama? Itu nanti kita bincang insya-Allah. Poin yang kedua, keistimewaan Islam ialah penghormatan terhadap tetamu diasaskan pada keimanan pada Allah dan hari akhirat, bukan atas tujuan kebendaan yang tadi saya katakan. Jadi ada orang kadang-kadang dia ada udang di sebalik batu atau masaludi lah zaman sekarang kan. Dia layan orang yang dia tengok boleh beri manfaat untuk dia. Kalau tak beri manfaat untuk dia, dia tak nak layan. Ni orang-orang yang kadang-kadang ada satu istilah friends of benefit. Bukan tetamu saja, ada yang friends of benefit. Dia pilih dia ni kalau aku kawan dengan dia, kalau aku rapat dengan dia, banyak benefit. Dia ni orang popular, dia ni orang ternama, dia ni orang ada pangkat, dia ni gitu, dia ni gini, dia ni kerja kat tempat gini. Aku boleh dapat apa-apa lah, benda-benda yang boleh dapat benda-benda yang orang lain tak boleh dapat. Aku boleh akses benda yang orang lain tak boleh akses. Aku boleh minta dia tolong, aku boleh minta itu, minta ini. Aku pun baik dengan dia lah. Lepas tu dia tengok kawan lain, dia ni macam apa, tak ada benda je, tak nak kawan lah. Ini orang istilah dalam bahasa Inggeris, friends of benefit. Kadang-kadang orang macam ni dia sendiri mengaku, alah dia ni nak kawan dengan dia buat apa, dia tak ada benda. Jadi boleh juga opportunity, orang yang suka ambil opportunity, tapi dia itu umum, tak ada kaitan dengan kawan orang saja. Tapi ada orang dia memilih gitu. So dalam bab tetamu pun ada orang gitu. Kalau orang ni tak ada apa-apa pengaruh, tak ada apa-apa kebaikan yang boleh beri pada dia, dia pun cakap tak boleh datang lah, busy nak keluar, padahal tak keluar pun kat dalam rumah. Tapi bila tengok pada kawan ataupun saudara atau orang yang dia tengok, orang ni hebat ni orang, okey, terus datang, sila datang. Kadang-kadang zaman sekarang siap keluarkan webcam keluarkan kamera video kan, tetamu datang, dia pun suka lah kan. Tapi rupanya memilih. Jadi hadis ni nak menunjukkan bahawa Islam tak macam itu, kerana melayani tetamu dia ada kaitan dengan beriman pada Allah dan juga pada hari akhirat. Dia bukan atas tujuan kebendaan. Jadi kalau kita layan semua orang, maka itu satu ibadah yang sangat besar. Orang yang ikhlas kerana Allah tidak mengharapkan sebarang balasan daripada tetamunya, kerana dia yakin dengan ganjaran yang telah disediakan oleh Allah. Jadi dia ni tahu bahawa dengan melayani tetamu je ganjaran dia besar, tak payah aku nak berharap apa-apa tetamu akan datang. Dia bukan jenis orang yang mengharap. Kalau dia jenis orang yang mengharap, orang tu datang, Assalamualaikum, salam, hari bawa apa? Martabak. Okey lah, sedap lah kan. Last week kau bawa mi siam, hari martabak okey lah. Sebab tu aku suka kau datang. Kau rasa datang bawa makanan. Kita sebut macam itu lagi, orang tu rasa tak sedap lah. Setiap kali datang mesti nak kau bawakan. Kan? Patutnya terbalik. Patutnya kita yang layan tetamu, kita yang beri dia makanan. Patutnya terbalik. Patutnya terbalik. Jadi kalau dia ikhlas kerana nak layan tetamu, dia tak ada nak harap apa-apa. Dia tak ada nak harap lepas tu dia ungkit ke, kan. Dia cakap, kau tak ingat ke, kan kau selalu datang rumah aku layan kau, kasih kau makan. Ni sekarang bila aku susah minta tolong, kau tak nak tolong. Jadi itu menunjukkan kita tak ikhlas rupanya. Selama ni kita layan tetamu tak ikhlas, kita harapkan sesuatu daripada tetamu, padahal sepatutnya kita harapkan sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak ikhlas mungkin memaksakan diri melayani tetamu sedangkan hatinya tidak tulus, lalu bersifat berpura-pura, dan sifat ini tidak akan menghasilkan persahabatan yang baik maupun hubungan yang mesra. Maaf kata, mungkin ada sebahagian orang macam itu. Depan dia baik, mau ketawa-ketawa semua kan, lepas tu dah balik je tu, nipu je lah kan. So aku nak tengok TV, dia terlepas drama ni.
Contohlah kan, drama dah terlepas, kau rekod tak? Tak rekod. Allah, mak tak pernah terlepas ni. Contoh ni kalau zaman dulu lah. Zaman dulu especially kan sama dekat TV. Nanti kalau terlepas. Sekarang semua ada recorded lah, Netflix lah, internet lah kan. Tapi zaman dulu kalau terlepas bisa lepas. Sampai siap apa dulu nak kena recorder kan. Picit rekod. Okey, rekod. Zaman dulu kan. Lepas tu disimpan tu CD ke apa kan. So kita kena tahu bahawa sebenarnya melayani tetamu itu jauh lebih mulia daripada perkara tersebut, dan janganlah kita berpura-pura, jangan kita bersifat, bukan munafik tapi bersifat seperti orang munafik, iaitu seperti orang yang berpura-pura rupanya tak suka tetamu datang. Sejuk tutup kipas. Apabila Islam mengaitkan penghormatan tetamu dengan iman, manfaatnya bersifat dua hala. Tetamu mendapat keselesaan, manakala tuan rumah pula memantapkan keimanannya dan beroleh pahala di hari akhirat. So tetamu dapat apa? Keselesaan. Kenapa? Sebab dia dapat rehat. Dia dapat duduk, dapat rehat, dapat berteduh di rumah orang buat sementara waktu. Kita mungkin kita tak biasa, pasal kita zaman sekarang kita tak biasa dengan seperti mana Islam mengkehendaki melayani tetamu. Kalau zaman dahulu, para ulama, orang-orang dahulu, mereka bila datang rumah orang, kita perlu nak kena melayani dia sampai 3 hari. Ada sampai 3 hari, tak boleh lebih dari 3, tapi 3 hari. Maknanya kalau tetamu, kalau kita ada tempat yang ekstra lah, lepas tu tetamu nak duduk di rumah kita dan seumpamanya, kita kena berikan. Itu zaman dulu je gitu. Jadi mereka musafir jauh kan, lepas tu mereka datang ke satu kampung, mereka minta supaya dijamu menjadi tamu kerana nak rehat. So zaman dulu bukan macam sekarang. Sekarang kita sebelum nak berangkat, kita dah check dekat internet, kita dah check kat web, dekat kita punya handphone, hotel mana nak duduk, apartment mana nak duduk. Zaman dulu mana ada ni semua. Dia travel, dia akan cari tempat penginapan yang sementara, ataupun tak ada, kadang-kadang tak ada tempat penginapan kat rumah tu, kampung tu, terpaksa pergi rumah orang. Terpaksa tu dah duduk di rumah orang, menumpang. Jadi kalau ada tempat kosong yang sesuai dan perlu berikan, kalau tak ada tak mengapa. Cuma dalam bab ni para ulama pun bahas, orang kata zaman sekarang macam mana, perlu tak nak kena hidupkan balik perkara tu. Jadi ada perbahasan. Sebahagian ulama mereka membahaskan juga, kata zaman sekarang mungkin ada keringanan daripada kita nak lakukan tu. Sebab apa? Sebab zaman sekarang zaman banyak berlaku penipuan. Jadi kita bimbang, takut orang yang datang yang kita tak kenal tu takut mengapa-apakan kita. Rupanya perompak, rupanya pencuri, kan, rupanya ada niat jahat. Kita takut pasal dah terlalu banyak kes. Dah terlalu banyak kes. Jadi sebab tu ada pandangan kata kalau tak layan pun tak mengapa, sebab kita bimbang kerana berlaku perkara itu terlalu meluas sangat. Terlalu meluas sangat. So itu pun dah bukan culture kita. Kalau orang yang datang rumah kita biasanya orang yang kita kenal. Kan? Kalau orang yang kita belum kenal adalah itu baru nak kenal nanti. Pasal dia masuk meminang ke, nanti baru nak kenal lah. Dia punya keluarga dia semua kan. Tapi kebiasaannya bila orang tu kenal baru kita kasih masuk. Tapi kalau orang tu tak kenal pun sebenarnya dalam Islam boleh kita digalakkan untuk kita beri mereka masuk dan kita layan mereka. Itu yang terbaik. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekuatan dan apa tu nama dia, sifat memberikan kita sifat ya Allah susahnya, kedermawanan untuk kita melayani tetamu kita dengan baik, dan dengan itu mudah-mudahan kita dibalas ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, cuba sekarang ni pula kita dari sudut tetamu perlu ada sifat bertimbang rasa. Jadi sebelum nak datang rumah orang mesti ada sifat bertimbang rasa. Jangan kita stay lama sangat sehingga menyusahkan tuan rumah, kecuali kalau tuan rumah yang redha, yang ataupun dia yang suruh. Korang lepak rumah aku last lah, contoh. Dia memang aku selalu tidur lambat, pukul 2 pagi. Korang pergilah rumah raya siapa-siapa dulu, rumah aku last. Nanti kita tengok movie sama-sama, contohlah kan. Kita makan lontong sama-sama, kita makan kari pap, aku masuk kari pap, lepas tu cendol, semua ada lah. Okay, aku dah sediakan ni semua untuk kita lepak. Kau nak tidur sini pun boleh. Kalau tuan rumah macam gitu, dia okey lah. Tuan rumah yang ajak. Tapi kalau tuan rumah tak macam gitu, jangan kita mengharap tuan rumah jadi macam itu. Jadi kita nak kena bertimbang rasa. Kalau kita datang rumah orang hari raya contoh, kalau besoknya dah tahu hari kerja, jangan datang malam-malam yang dah larut malam lah, kalau dah tahu dia kerja. Tapi kalau kita tahu dia tak kerja dan dia suka, dia yang suruh, dan tu tak apa.
Jadi kita kena ada sifat bertimbang rasa dalam bab ni. Jangan kita sampai menyusahkan tuan rumah. Jangan sampai menyusahkan tuan rumah, kerana itu pun melanggar sunnah kalau kita sampai menyusahkan tuan rumah. Mungkin ada yang kata, ustaz tadi kata dalam Islam kata boleh tidur. Itu bila daripada awal dah nak kasih tidur. Tapi kalau dah tahu datang lepas tu nak balik, kan? Jadi baliklah awal. Kalau dah boleh balik awal, jangan sampai menyusahkan tuan rumah. Jadi ada kalanya tuan rumah besoknya ada kerja, ataupun nanti subuh dia ada keluar ke, ataupun besok nak pergi musafir ke apa. Jadi jangan kita menyusahkan mereka sehingga kita balik sampai larut malam. Itu satu praktis yang tak baik lah kalau kita buat itu. Sebab tu saya katakan, kalau kita nak plan rancang waktu hari raya nak jalan rumah sampai malam, pasal jenis kita jenis yang nak kena siap, nak kena habiskan hari ni juga, contohlah hari ni juga nak kena habiskan, next week dah habis Syawal, contohlah. Dan pastikan kita cari rumah yang kita tahu memang dia suka orang stay sampai malam. Ataupun kita cakap awal-awal, aku datang ini, kalau rumah kau lambat boleh tak? Okay. Ataupun kita tengok, kita kenal sendiri lah kita punya saudara, kan. Kalau kita rasa semua saudara kita jenis tidur awal semua, kan, dan jangan buat, jangan sengaja pergi lambat-lambat. Gitu. So macam mana nak tahu lambat, ustaz? 10 o'clock ke, 11 o'clock ke, 12 o'clock ke? Ini semua bergantung pada keadaan masing-masing. There's no fixed timing. Tak ada fixed timing. Ada orang pukul 9.30 pun dah lambat. Jadi dia kata jangan datang lambat sangat. Aku ni kalau 9.30 lepas isyak je dah ngantuk lah, dah nak gol kata. Lepas isyak dia dah nak gol tidur. Okay, jadi kita tahulah, untuk orang ni kita kena datang awal. Ada orang macam itu. Jadi awal-awal dia dah bilang. Ada orang itu, dia awal-awal dia dah bilang dalam grup, kalau nak datang hari raya, kan, jangan datang lepas isyak. Pasal kita lepas isyak memang terus dah tidur. Okey lah, dia nak bilang awal-awal. Jadi kita jangan sengaja pula nak provoke. Lepas isyak je, boleh datang kat luar rumah ni, kat luar, takkan nak tak terima. Dosa pula, bukan dosa, maknanya benda yang buruk, sifat yang buruk kalau buat macam itu. So kita tengok masing-masing punya keadaan, masing-masing punya kemahuan, masing-masing punya tolerance level. So kita plan betul-betul dalam bab ni, tengok siapa yang boleh kita nak duduk lama, siapa yang kita boleh pergi awal. Jadi dengan itu mudah-mudahan semua orang happy. Kita tak nak ada orang yang tak happy, kita nak semua happy, termasuklah tuan rumah dan juga tetamu. Ada soalan? Adakah orang yang ada di rumah? Adakah? Orang yang ada daripada rumah ke rumah? Kepada tetamu? Orang yang apa dari rumah ke rumah? Oh, berniaga. Jualan. Dia minta masuk, dia tak minta masuk, kan? Kat luar je dia jual, tak tetamu lah. Kalau kita jemput dia masuk, dia jadi tetamu kita, yes. Walaupun sekejap. Walaupun sekejap. Walaupun orang tu, ini pun satu benda yang baik lah. Kalau orang tu datang untuk buat servis untuk rumah kita, repair aircon, kontraktor apa, kan, benda yang baik juga untuk kita, ihsan untuk kita berikan makanan, air lah sekurang-kurangnya. Makanan bagus tu. Boleh lah, ada orang kasih juga, ada orang kasih juga, okay? Kasih dah pack kan, kasih. Jadi itu benda yang baik, satu benda yang baik. Cuma once dia masuk rumah kita dan kita melayan dia, kan, itu kita dapat pahala yang besar. Cuma nak cakap itu dikira tetamu dalam Islam dari sudut syarak. Kalau dia datang untuk nak buat repair tu balik, saya tak pastilah nak cakap itu kategori sebagai tetamu. Wallahualam, tu saya tak pasti nak cakap kategori tetamu ke tak. Cuma of course dalam Islam, kalau orang tu dah masuk rumah kita tu dah kira tetamu, walaupun tujuan dia bukan untuk nak ziarah kita. Regardless bangsa apa. Yes, regardless of bangsa apa pun. Dalam Islam ajar kita untuk menghormati tetamu apa bangsa pun. Tak semesti Islam, tapi lebih-lebih lagi kalau orang Islam. Lebih-lebih lagi kalau orang Islam, itu lagi patut kita layan. Tapi kalau dia bukan orang Islam pun, dia kira tetamu kita yang patut kita layan dia dengan baik. Itu memang akhlak dalam Islam. Itu pun sama dengan macam mana kita nak belajar nanti menghormati jiran, pun sama juga. Islam suruh kita berbaik dengan jiran walaupun jiran tu bukan orang Islam. Itu sifat rahmat kita terhadap sesama makhluk. Wallahu a'lam. Itu yang dalam ayat Quran secara umum lah. Ayat Quran dan secara umumnya Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak menghalang kamu untuk melakukan kebaikan
kepada orang-orang yang mereka ni tidak memerangi kamu di dalam agama kamu, dan mereka ni tidak halau kamu daripada rumah-rumah kamu untuk kamu lakukan kebaikan pada mereka. Jadi itu ayat yang antara ayat foundation dalam Islam yang mengatakan bahawa kita perlu berbaik dengan semua orang, termasuk orang bukan Islam, selagi mana dia tidak memerangi kita, selagi mana dia tidak halau kita keluar daripada rumah kita. Cuma mungkin kita fikir halau dari rumah kita, mana ada kat sini? Bukan kat sini, negeri lain. Tahulah kat mana. Tahulah kat mana kan? Yang halau bunuh orang, halau walaupun tak ada rumah. Kat mana? Palestin lah, mana lagi? Israel yang kerja ni. Kira Zionis and dia punya kuncu-kuncu dia. Nak lagi tepat kita cakap Zionis lah. Kita anti-Zionis. Bukan anti-Israel. Kita tak cakap bukan anti-Jews. Kita anti-Zionis. Jangan kita anti-Jews, tak boleh kita anti-Jews, tu salah. Kerana orang Jew dia adalah bangsa. Kalau dia baik, kan dia baik dan dia tidak memerangi kita kena baik dengan dia. Orang Jews ataupun orang Yahudi pun ada kaum-kaum mereka tinggal dengan Nabi di Madinah. Tinggal dengan Nabi. So bukan terus Islam suruh bunuh, tak. Kita anti-Zionism. So mereka yang mengikuti dan juga menyokong Zionism, itu yang satu dikira sebagai satu kezaliman yang sangat besar. Itu yang foundation yang dia buat, bunuh orang, halau orang keluar dari rumah, lepas tu buat rumah dia sendiri. Halau orang keluar rumah dia sendiri. Orang macam ini dalam Islam Allah ni kata boleh memerangi. Kerana apa? Kerana mereka adalah musuh. Musuh, dan dia tak kira, dia bukan buat dengan orang Islam je, orang Kristian pun kena juga. Orang Kristian yang sana, yang tinggal sana pun kena juga, sama juga. Walaupun memang umat Islam yang terbanyak kan. So sebab tu specifically dalam ayat tu Allah mengatakan bila orang tu tak berperang kita dengan dalam agama kita, bila orang tu tak halau kita keluar dari rumah kita, maka kita boleh berbuat baik dengan mereka, dan memang itu yang Islam ajar. So sebab tu itu asas kepada apa, istilah yang kita cakap apa kat Singapura, multiracial harmony. So jangan kita sangka cakap multiracial harmony ni semua government punya program. Kita ni ustaz-ustaz ni ada yang terpengaruh dengan government punya program multiracial. Siapa kata multiracial government program? Multiracial ni memang adalah satu foundation ataupun satu perkara yang memang diajar dalam Islam. Tu ayat tadi tu punya foundation dia. Tapi ada hadis-hadis yang lain. Ada hadis-hadis yang lain yang menyokong yang Nabi larang umat Islam untuk melakukan kezaliman kepada orang bukan Islam, kafir yang bukan harbi, kafir zimmi, kafir muahad, kan, kafir yang bukan harbi, bukan kafir yang memerangi kita. So the moment macam contoh kita keluar dari tempat ni atau kita keluar dari rumah, kita jumpa orang-orang non muslim, jiran kita semua yang bukan Islam, kita berbaik dengan mereka, itu memang foundation asas dalam Islam, dan kita pun tak boleh zalimi mereka. Kalau kita zalimi mereka pun kita berdosa. Kita zalimi mereka pun berdosa juga, dosa besar, bukan dosa kecil. Ustaz dia kafir je, biarlah dia kafir, kita layan dengan buruk, tak boleh juga. Kena layan dengan baik juga, kecuali kalau dia layan buruk orang kita, dan kita jangan layan buruk balik, kita sabar. Itu lain cerita. Tapi ada akar atau foundation dalam Islam. Multiracial tu adalah satu perkara yang memang ada asas dalam Islam. Next hadis yang ke-17, menghormati jiran pula. An Abi Syurai salah. Jiran. Saya belum baca rumusan. Kan? Belum baca rumusan, nak masuk hadis satu pula. Rumusan, hidup damai, selesa dan bahagia adalah idaman setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Ni cerita pasal jiran pula. So saya dah baca hadis ni kan? Dah tak ingat dah. Belum baca. Ya Allah, astagfirullah. Betul lah, patutnya saya baca hadis. An Abi Syuraihin Al-Khuza'i radhiyallahu anhu. Sama dia punya perawi dia, patutlah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih, atau kama qala. Barang siapa, daripada Abu Syuraih Al-Khuza'i radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah berbuat baik kepada jiran dia. Lagi satu, tadi kepada tetamu, sekarang pada jiran. Yang ini pun sama, umum, jiran tu Islam ataupun tidak Islam. Kalau Islam lagi-lagilah patut, tapi kalau bukan Islam pun patut kita melayani mereka dengan baik. Rumusan keterangan.
Hidup damai, selesa dan bahagia adalah idaman setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Memanglah siapa tak nak hidup damai? Semua nak hidup damai dan peace. Kirakan kita nak peace. Kita tak nak war. Kan selalu orang cakap peace no war, peace no war. Siapa nak war kan? Siapa nak hidup dalam keadaan tiap-tiap hari dia rasa geram dan tak tenteram? Sebab kita tahu jiran kita ni jiran yang jahat. Kita pun tak suka. Kan kita tak suka kalau dah tahu jiran ni jiran jahat, kita pun macam tak tenteram nak tidur, nak hidup macam gitu. Dia akan kacau fikiran kita, kacau perasaan kita, ganggu kita punya emosi. Kita semua tak suka. Secara fitrah kita tak suka perkara itu. Sebab tu secara fitrah pun memang kita nak hidup damai, selesa dan bahagia. Maka kebahagiaan ini hanya dapat dicapai apabila seseorang mempunyai jiran atau tetangga yang baik. Kalau jiran tu baik, alhamdulillah kita semua happy. Good morning kan. Selamat pagi. Ataupun kita kasih makanan, kita beli durian, takut nanti dia pun bau, kita pun kasih durian kat dia. Itu antara sunnah juga antara sunnah Nabi tau. Kalau kita bawa makanan ataupun masak sesuatu yang bau dia tu kuat, pergi ke rumah jiran, maka patutnya kita pun tak wajib, tapi antara akhlak yang baik adalah kita berikan kepada dia. Jadi saya dulu pernah dengar lah, ada seorang ustaz di Singapura ni memang terkenal, dia selalu ikut sunnah Nabi. Jadi saya punya kawan yang juga kenalan pada ustaz tu pun, dia kata dia semua benda dia ikut sunnah semua buat kan, sampai perkara yang kecil, sekecil-kecilnya dia beli durian kata buat balik pun dia kasih jiran dia. Kasih jiran. Pasal apa? Bau kan durian tu kuat, sampai peringkat begitu pun dia kasih jiran. Jadi cuma saya buat lawak lah, tadi kita buat lawak. Semua sunnah buat, sekecil-kecil buat. Satu sunnah dia belum buat, apa dia? Dia belum kahwin dua. Itu je. Saya main tu lah. Kita buat lawak lah kan. Pasal tadi tu cakap sunnah semua. Nanti dengan apa kawan ustaz lain nanti dia suap makan, kata ni cara saya nak wakar suap sahabat ni cara. Dia semua sunnah buat. Cuma kita lawak, dia belum kahwin dua je. Itu cuma lawak, bukan suruh buat betul-betul. Okey. Pasal sunnah juga mengatakan bahawa kalau tak mampu tak boleh kan. Itu jadi orang jangan salah faham pula. Okey, jadi itu adalah perkara yang baik kan. Kalau kita dapat lakukan itu, kita pun suka, kita happy. Jadi kita tak nak ada bergaduh-gaduh. Kalau bergaduh kita nanti nak keluar pun menyampah. Keluar rumah je nanti cepat-cepat keluar, tak nak jumpa, menyampah nak jumpa kan. Jadi ada perasaan benci tu, kita pun tak suka ada perasaan benci, penat. Dia kadang-kadang kita belum rasa penat, lama-lama kita rasa penat. Kita ni manusia, kita nak tenang hati. Kita tak nak ada rasa benci membenci kan, dan seumpamanya dengki dan seumpamanya. Pasal lama-lama hati tak tenteram. Hati kita tidak tenteram. Dan ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ataupun buat sesuatu perkara untuk nak menyatukan jiran-jiran. Kadang-kadang ni semua hikmah Allah. Hikmah yang daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang kadang-kadang kita tak faham, tapi later on baru kita faham. Kadang-kadang di satu estate, satu tempat tu jiran tak rapat, tak tegur siapa, tak ada peluang nak jumpa. Tapi biasa bila kita buat macam majlis-majlis, nanti boleh jemput lah. Tapi kadang-kadang orang semua tak ada inisiatif. Tapi nanti Allah buat sesuatu yang menyatukan jiran. Contoh, benda tu awalnya nampak buruk. Contoh macam ada perompak, motor datang merompak, waktu tu orang tolong, last-last boleh semua semua bersatu untuk jaga. Contoh time tu lah disebabkan itu peristiwa itu, semua orang kenal antara orang ada. Oh ni rupanya jiran aku, ni rupanya jiran dah bersatu. Dan ada kalanya lagi benda yang pelik yang jarang berlaku, tetapi itu cara Allah nak satukan jiran-jiran di situ. Contoh macam berapa minggu yang lepas viral satu kucing yang suka curi selipar. Ada betul-betul ni kat Malaysia. Ni betul ada video semua banyak masuk news tu sila. Tak ingat. Kucing ni dia ada satu tabiat, dia pergi rumah jiran, dia curi selipar. Ambil selipar, datang rumah, letak kat rumah dia. Ambil selipar, rumah jiran ambil untuk rumah dia. Dia collect selipar. Jadi jiran keluar, mana selipar aku, mana kasut aku kan, mana. Lepas tu rupanya kat rumah dia. Jadi dia buka je tengok, buka pagi tengok kucing dia dah curi selipar, berterabur selipar, banyak selipar. Jiran dia tu kat luar. Jadi tiap hari kena tak luar. Dia orang mau datang, ni mana selipar aku, mana kasut, datang. Kan, jadi kadang-kadang kita tengok benda tu pelik. Memang pelik lah, jarang jumpa kucing macam itu. Tapi itu boleh jadi satu arahan oleh Allah SWT, menjadikan itu sebagai sebab supaya akhirnya jiran semua kenal antara satu sama lain. Kalau tak kerana kucing tu, orang tak jumpa one another. Nampak tu? Bolehlah tengok nanti bila balik, jangan tengok sekarang.
Tengok kucing curi selipar. Okay? Banyak selipar dia curi. Selipar curi. Jadi ini semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak hikmah di sebaliknya. Itu banyak hikmah di sebaliknya. Mesti ada sebab kenapa Allah jadikan begitu. Tapi antara hikmah yang kita boleh lihat supaya semua bersatu di antara satu sama lain. Cuma yang pastinya kalau dia bukan Islam pun kita disuruh untuk menghormati mereka dan juga kita berbaik dengan mereka. Okay, berbaik dengan mereka. Kebaikan jiran sangat besar artinya dan akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Ini yang tadi saya dah bahas lah. Jiran yang baik ialah jiran yang menjaga adab-adab berjiran seperti tolong menolong, nasihat menasihati, ziarah menziarahi dan menjaga kepentingan bersama. Sebaliknya jiran yang jahat akan mengganggu keselesaan jirannya sehingga mereka kehilangan segala nilai ketenangan dan kebahagiaan. Dari sebab tu saya katakan tadi, kita secara lumrahnya manusia ni nak hidup aman damai. Kita tak suka ada hidup tak aman ataupun dengan penuh kebencian dan seumpamanya. Jadi sebab tu perlulah kita berbaik dengan mereka. Kalau tak baik dan kita cuba memperbaiki. Kalau dah cuba memperbaiki tak baik juga dan kita jangan tambah kemudaratan. Jangan tambah kemudaratan tu kepada mereka. Maksudnya kalau let's say memang orang ni, jiran ni memang tak baik lah. Kita dah buat baik pun dia tak baik. Memang dia anti Muslim contoh. Dia memang benci orang Islam. Dia maki hamun lah, dia cakap kata kesat lah kan. Dia sengaja kita buat baik, dia buruk. Buat baik buruk. Dan kita jangan balas keburukan. Kalau kita tak boleh buat baik ataupun kita dah buat baik tapi orang tu masih balas dengan keburukan, kita jangan balas balik dengan keburukan, tetapi kita buat bodoh. Buat bodoh dan kita tahan dan kita sabar. Itu yang Islam ajar. Jangan balas balik dengan keburukan. Sebab apa? Sebab kalau kita balas balik dengan keburukan, hasilnya apa? Buruk juga, tak berhenti, makin teruk. Makin teruk pasal kita balas, dia start balik balas. Dia pun balas balik. Nanti dia akan cakap kita buat. Dan kita pula cakap dia buat dulu. Tapi dia pun buat, dia cakap dah start dah tu buat balik. Lagi tak tenteram. So terpaksa lebih baik kita bersabar dan kita tahan. Kalau kita dah buat baik tapi dia masih benci juga, doalah pada Allah moga-moga dia pun menjadi baik. Pasal nanti ada cara Allah akan lakukan dengan sesuatu yang kita tak tersangka. Seperti mana yang berlaku pada sahabat Nabi. Para sahabat Nabi mereka pergi musafir di satu tempat sampai di satu kampung. Sampai di kampung tersebut mereka minta lah untuk dijamu, menjadi tetamu. Macam tadi saya katalah, zaman dulu mana ada hotel, mana ada motel, tak ada apartmen kan. Kampung tu orang-orang kampung semua tak layan. Keluar, tak kenal kau, tak ada tempat, tak ada semua tak layan. Para sahabat pun kecil hatilah, kecewa lah pasal itu bukan satu benda yang normal tau untuk orang Arab. Jadi mereka pulang, mereka cari tempat lain lah, jalan. Sekali tu ada orang datang, Saudara Kejap saudara. Datang. Ada tak siapa kamu semua boleh pandai ubat? Kenapa? Kata tak ada, ketua kampung kita kena sengat. Kena sengat. So tak pastilah sengat kalau jengking ke ular ke, Allah alam, yang penting kena sengat. Jadi yang seorang sahabat dia kata, ada, saya boleh. Boleh tak? Tapi syarat upah. Syarat kasih upah. Yalah, pasal tadi tak layan kan. Ni sekarang nak minta tolong, okey, kasih upah. Dia sebenarnya bukan minta, tapi dia minta tu, sahabat tu minta pasal dia orang dah tak dilayan awal-awal. Sebab tu kata kau nak kita tolong, boleh lah, syarat kasih upah. Kasih upah sekian-sekian ke. Dalam hadis tak bilang apa upah dia yang disyaratkan, tapi yang penting bagi upah. Bila dah desperate, of course boleh nak apa, 10 kambing, 5 kambing, boleh nak seekor unta, 5 ekor unta, boleh. Okey, sahabat pun datang. Mereka datang balik. Datang, jadi sahabat tu pun apa dia buat? Dia baca surah Al-Fatihah berulang-ulang kali dan dia kumpulkan air ludah dia air liur dia ketika dia baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang. Jadi dia tak telan air liur dia. Kan kita kadang-kadang bila tengah baca tu kan dia telan kan. Ni dia tak telan, kumpulkan. Dalam hadis tak bilang berapa kali, tapi berulang-ulang kali, banyak kali. Tak bilang exact number. Sampai air liur dia dah banyak kan. Lepas tu dia pun speed ataupun ludahkan tempat yang luka tu, tempat sengat tu,
Lepas tu dengan izin Allah sembuh. Mereka pun pulang, mereka ceritakan Nabi. Mereka ceritakan Nabi dan mereka tanya, ni ada beberapa riwayat. So ada riwayat yang Nabi tanya, macam mana kamu tahu yang Al-Fatihah itu syifa? Penawar. Macam mana kamu tahu? Ada riwayat yang kata ada pendapat yang mengatakan sahabat dah tahu pasal Nabi dah beritahu. Tetapi ada hadis, saya dah jumpa hadis tu yang mengatakan macam mana kamu tahu yang Fatihah itu adalah syifa. Dan ada pula pendapat yang kata sahabat tak hafal banyak, waktu tu belum hafal banyak. Jadi yang antara yang dia tahu surah yang agung adalah Fatihah. Jadi itu je lah. Dan sahabat tu yakin Fatihah Al-Quran adalah penyembuh dalaman dan luaran. Tapi Nabi tak specifically ajar sahabat waktu tu, sebab tu Nabi tanya macam mana kamu boleh tahu Fatihah itu adalah syifa. Dan mereka pun bertanya pada Nabi pasal mereka macam tak sure. Bila mereka dah ambil upah, mereka tak sure, boleh ke kita ambil upah? Kita baca Quran tau, baca Quran lepas tu terus sembuh tu ambil upah, boleh ke? Jadi mereka tak sure. Sebab tu mereka datang tanya Nabi. Dan Nabi minta lagi, ada tak sebahagian daripada kamu punya hadiah yang kamu dapat tu berikan pada aku. Kenapa Nabi buat itu? Nabi nak kasih assurance bahawa halalan thayyiban. Itu maknanya itu adalah perkara yang boleh. Sebab Nabi tahu nanti kadang-kadang orang macam rasa agaknya Nabi rasa macam tak sampai hati. Kita kan dah kesusahan, kita tanya Nabi takut nanti kita dah ambil habis sekali. Kalau Nabi kata tak boleh, nanti kita kena pergi pulangkan balik. Jadi mereka rasa gitu. Jadi bila Nabi kata berikan sebahagian daripada yang apa yang kamu dapat, tu kata confirm lah ni halal. Kalau takkan Nabi minta. Faham tak? Itu sebab macam itu. Jadi itu peristiwa tersebut tu banyak hukum yang keluar daripada peristiwa tersebut. Tu yang antara itu yang Nabi pun mengatakan bahawa antara upah yang layak kamu untuk menerima adalah daripada Al-Quran. Itu dalam hadis semua sahih ni. Hadis yang sahih. Itu antara hujah majoriti ulama dalam empat mazhab yang mengatakan bahawa dibenarkan kita untuk mengambil upah jika kita mengajar Al-Quran. Boleh. Jadi maknanya kalau cakap nak belajar ngaji, boleh okey, 1 jam saya charge $30 atau $40 datang rumah kamu, 50 lah nak travel semua, okey. Jadi tu akad yang sah, dan halal, boleh lakukan tu. Itu pandangan majoriti ulama. Yalah, macam jual agama. Itu sebab tu bab hukum berdasarkan dalil, bukan berdasarkan emosi ataupun akal. Itu je lah jawapannya. So jawapan dia adalah hukum adalah berdasarkan dalil, bukan berdasarkan rasa-rasa ataupun emosi. So dalil banyak yang menunjukkan boleh mengambil upah daripada pembelajaran agama atau pembelajaran Al-Quran, dan ia adalah akad yang sah, dan ia juga adalah diterima oleh majoriti para ulama. Dalam 4 mazhab, 3 mazhab kata boleh, 1 mazhab Hanafi kata tak boleh. Tetapi ulama-ulama mazhab Hanafi yang datang kemudian, macam zaman sekarang especially, ramai di kalangan mereka kata boleh, pasal mereka lihat konteks sekarang berbeza dengan zaman dulu. Zaman dulu konteks berbeza. Para ulama yang mengajar, ramai di kalangan mereka yang ditanggung penuh oleh kerajaan. Jadi tak perlulah nak minta. Ditanggung penuh tu bukan gaji tu tau. Kita sekarang gaji, lepas tu sendiri pergi manage. Zaman dulu maknanya rumah dia, makanan dia, anak isteri semua tanggung. Jadi apa lagi nak minta? Tak payah minta. Ajar orang datang ajar free, tak minta. Konteks zaman sekarang beza. Kebanyakannya hempas pulas kena cari dana sendiri, kena survive sendiri. Jadi sebab tu zaman sekarang rata-rata kebanyakan ulama pun setuju dengan pandangan ulama-ulama dahulu berdasarkan dalil yang tadi saya sebut, bahawa dibenarkan untuk mengambil upah daripada pembelajaran Al-Quran, dan juga disebabkan kerana keperluan tu. Kerana kalau let's say imagine kalau hukum dia haram. Imagine kalau katakan hukum tu haram. Macam mana nak cari ustaz-ustaz yang mengajar Quran? Semua ustaz-ustaz yang boleh ajar Quran, tapi dah tahu kan kalau ajar Quran tak boleh charge, semua kerja kat luar. Madrasah pun dah tak payah employ, macam nak employ nanti? Nak bayar gaji orang ajar agama mesti free, tapi tu tak ada, sudah tutup madrasah, semua tak ada, semua kerja luar. Ustaz ni mana dah belajar Azhar lama nak ajar Quran? Tak ada time haji, minta maaf, kerja kat luar kan. Malam dah penat dah. Jadi akhirnya dakwah Islam merosot. Tu tak dapat sampaikan agama ni. Sebab tu dia ada keperluan yang terdesak zaman sekarang. Sebab tu ramai ulama zaman sekarang, termasuk ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, yang asalnya mazhab Hanafi kata tak boleh,
Tapi mereka cakap konteks zaman sekarang tak boleh. Tak boleh tak terima. Kata boleh, ni boleh menerima kerana keperluan yang mendesak. Kalau tak terima, nanti susah mereka nak langsungkan kehidupan, dan nanti dakwah Islam tak dapat disampaikan kepada masyarakat, kerana nanti orang semua akan sibuk bekerja di luar. Itulah dia punya dia punya hukum dia seluruh tu. So kalau orang cakap macam itu, kita jawab balik bahawa hukum adalah berdasarkan pada dalil, bukan berdasarkan pada akal dan emosi. Ya. Kita pergi kedai tu makanan halal dia sikit je. Ada sijil halal, bukan besar, tapi ada kecil, macam ada sijil halal kecil. Oh, sijil halal tu kecil punya. Tak tahu itu betul ke tak? Macam yang jual tu Bukan mangsa kita. Macam mana kita nak tahu boleh beli ke tak? Kalau kita pergi ke kedai, lepas tu kedai bukan Muslim. So macam mana kalau kita pergi kat satu kedai, lepas tu kedai tu dia tak ada halal cert. Kalau kat Singapura lah, halal cert MUIS tak ada. Contoh kedai pun kedai orang bukan Islam, tapi cuma ada logo halal kecil. Tapi logo tu pun kita tengok bukan logo MUIS, logo sekadar halal. Semua orang pun boleh print lah sekarang kan, halal kan. Lepas tu kita tengok tak ada halal cert, tapi orang bukan Islam. Habis kita ragu dan tinggalkan lah. Pasal kata Nabi kan, Nabi suruh kita tinggalkan da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, atau kama qala. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu kepada sesuatu yang tidak meragukan kamu. Once kita ragu je, tinggalkan. Pasal kita tak tahu halal ke tak. Dah tak beli. Kalau dah tak beli, dan kasih orang lah. Kasih orang non-Muslim boleh, tak ada masalah. Pasal itu kita tak sure. Kalau kita tak sure halal ke tak, kan, kita tak sure halal ke tak, kita boleh beri non-Muslim. Kalau kita dah sure tak halal, kita tak boleh beri, dan buang. Itu hukum asal macam itu. Dia macam gini, sebenarnya kalau benda tu haram. Contoh arak kan, kita dihadiahkan arak. Contoh ada orang Puang Asam, kita punya kolik kita ke siapa, dia nak tabur kita, sengaja kasih arak, provoke kita. So kita pun cakap, alamak ni kasih arak Puang Asam tu, contohlah. Ataupun dalam hamper kita dapat sekali salah satu tu ada arak, tu kita cakap, alamak kita tak boleh minum, bazir kasih orang lain lah. Pun tak boleh. Pasal benda tu bila haram untuk umat Islam, dia haram untuk semua orang sebenarnya. Dia haram untuk semua orang sebenarnya. Tak boleh kan, tadi saya katakan benda yang haram untuk orang Islam sebenarnya haram untuk semua manusia. Tak boleh. So kita kena buang, kena pecahkan arak dan seumpamanya. Cuma ada perbahasan ulama, sebahagian pendapat kata kalau cuma ada sedikit ingredient yang kita tak pasti, ataupun ingredient tu sikit sahaja, tapi secara umumnya masih boleh manfaat manusia, ada sebahagian pendapat kata boleh kasih non-Muslim. Ada sebahagian kata boleh kalau dia punya ingredient sikit, ataupun ingredient yang syubhah tu sikit, dan boleh kasih non-Muslim. Tapi kalau yang benda yang dah confirm haram, untuk kita umat Islam, dia juga haram untuk orang bukan Islam asalnya. Pasal asalnya kan semua manusia dituntut untuk beriman. Asalnya. Syubhah lain. Syubhah tu maknanya tak sure halal ke haram. Kita tinggalkan yang terbaik, tapi kita boleh berikan non-Muslim kalau makanan tu. Tapi kalau benda haram yang pasti pada kita, dia juga haram untuk manusia yang lain juga, terutama kalau dia mudaratkan manusia. So patutnya kita hancurkan lah, ataupun kita musnahkan. Sepatutnya gitu. Itu hukum asal sebenarnya. Dulu saya ingat pernah bekas mufti kita Ustaz Fatih Subakaram, dia pernah letak kat post, dia tak sadar yang kedai tu niatkan halal. Sekali dia dah beli dah nasi ayam tu, sekali rupanya tak halal. Baru dapat tahu tak halal. Jadi kata tong sampah lah tempatnya. Jadi sebagian orang tulis, asal tak kasih kat orang lain. Cakap tu mufti dia tahu hukum lah. Kan, memang ikut hukum. Kalau ikut kepala otak kita akan cakap kasihlah non-Muslim kan. Tapi benda tu bila dah haram untuk kita, dia sebenarnya haram untuk semua. Dah haram untuk semua. So hukum asal gitu sebenarnya. Jangan kita kasih sesuatu yang dah confirm haram pada orang yang bukan Islam juga, sebab asalnya pun dia tak boleh makan. Dan Allah tak mengharamkan sesuatu melainkan memang ada mudarat. Tetapi ada yang memang Allah harapkan, dia tak ada mudarat. Pasal itu sebagai ujian saja. Allah uji kita kan, Allah uji kita nak ikut perintah ke tak. Cuma secara umum banyak perkara yang Allah haramkan, dia kebiasaannya dia ada mudarat.
Secara umum je begitu, walaupun tak semua. Ustaz, kalau sedekah, lepas tu kita masih ada hutang. Sedekah tu berpahala. Berpahala. Kalau kita masih ada hutang, lepas tu kita bersedekah, kita masih dapat pahala sedekah tu. Cuma kita tak buat sesuatu yang lebih utama. Hutang ada dua macam. Satu hutang yang dia punya waktu untuk langsaikan dah sampai. Lagi satu hutang yang belum sampai, waktu nak langsaikan belum sampai. Kalau waktu tu dah sampai untuk kita bayar, and then kita boleh bayar, and then tapi kita tak nak bayar, kita nak buat benda lain, itu yang tak patut buat. Walaupun berpahala, tapi kita masih salah kerana kita berdosa tidak menepati janji untuk membayar hutang tersebut. Tapi yang dipinjam tu, orang tersebut pinjam, dia kena bayar pada ahli waris. Yes, dia dah jadi ahli waris punya harta, tu kena jumpa waris lah. Jangan kasi jiran. Kita tengah belajar jiran, ni harta waris. Harta waris tak boleh kasi jiran lah. Itu mesti duit pada ahli waris dulu. Lepas ahli waris dah dapat duit, lepas tu nak kasi siapa, terpulang lah. Jiran yang baik, apa lagi, jiran yang jahat akan mengganggu keselesaan jirannya sehingga mereka kehilangan segala nilai ketenangan dan kebahagiaan. Itu jiran yang jahat lah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada jiran jahat. Tapi kadang-kadang kalau ada jiran jahat, memang ujian lah. Itu memang ujian. Islam suruh kita buat baik pada jiran walaupun mereka bukan seagama. Ni tadi dah bahas. Lebih-lebih lagi yang seagama atau ada talian kekeluargaan, lagi patut kena buat baik kalau dia beragama Islam. Tapi bukan bermaksud kalau dia bukan agama Islam je kita buat jahat, bukan. Buat baik juga. Cuma kalau orang Islam lagi patut buat baik. Itu maksudnya. Islam menjadikan amalan berbuat baik kepada jiran sebagai bukti keimanan seseorang terhadap Allah dan hari akhirat. So kalau kita diuji lah, kalau kamu ni betul orang beriman pada Allah dan hari akhirat, kamu juga mesti berbaik pada jiran. Kalau kamu tak baik pada jiran, hakikatnya kamu belum baik, belum lagi jadi orang beriman yang baik. Sebab tu Islam dia datang bukan hanya sekadar ibadah khusus, tetapi juga dia ibadah yang umum seperti ini semua, yang memberikan pahala yang sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Okey, hadis yang ke-18. Berkelakuan baik terhadap kawan. Ni kawan pula. Tadi first cakap pasal apa? First cakap pasal tetamu, second cakap pasal jiran, sekarang cakap pasal kawan. Members kita pula. Members. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul ashabi 'inda Allah taala khairuhum li sahibihi atau kama qala rawahu Tirmizi. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat itu di sisi Allah Taala ialah orang yang paling baik akhlaknya terhadap sahabatnya. So sekarang nak cerita siapa kawan yang terbaik. Kawan yang terbaik yang paling baik akhlak dia terhadap kawan dia. Very short and sweet. Very short and sweet lah. Betul lah. Kan kita tak payah explain panjang-panjang. Tak payah explain panjang-panjang. Terus macam nak tahu kawan tu baik? Kalau dia akhlak baik dengan kau, dia akhlak kawan yang terbaik. Dah, that's it lah. Sudah, kita balik pada akhlak tu apa? Kan balik pada akhlak tu apa? Balik pada first lesson dulu kita belajar. Kan akhlak itu apa? So dulu kita dah tahu first lesson kita belajar akhlak tu ada 3 kan. Satu, kita macam mana kita punya interaksi kita pada Allah, macam mana interaksi kita kepada sesama makhluk, dan juga macam mana kita interaksi kepada diri kita sendiri. Tapi biasanya lebih banyak dibincangkan akhlak kita sesama makhluk dan juga akhlak kita sesama Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita berinteraksi dengan Allah dan berinteraksi dengan sesama makhluk. Jadi bila akhlak tu baik dengan kawan, maknanya itu kawan yang terbaik. Dan ini pun tak perlu kita nak define pasal kita dah tahu dah baik tu macam mana. Kita dah automatik tahu kawan yang baik tu macam mana dengan kita, kawan yang tak baik tu macam mana kita. Kita dah tahu dah. Pasal ini secara lumrah, kita dah fitrahnya kita dah tahu macam mana. Bila dia berlaku baik dengan kita, bila dia tolong kita, bila dia tak sakitkan hati kita, bila dia tak cakap di belakang kita, kan, kita tahu dia orang yang baik dengan kita. Pasal ada orang dia baik depan kita, lepas tu di belakang dia mengata kita, dan kita find out daripada orang lain, lepas tu tengok betul ada bukti lah, rupanya dia bukan kawan baik. Tapi ada kawan yang kita tahu dia baik dengan kita, lepas tu di belakang pun dia puji kita. Orang lain cakap puji kita, kita bukan nak dipuji, tetapi kita tahu bahawa dia tak cakap buruk dengan kita. Dan jadi kita pun tahu, oh dia ni orang yang baik. Tapi tak cukup tu, kadang-kadang diuji
Persahabatan tu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita susah, macam mana, siapa yang datang tolong, siapa yang datang concern, waktu tu kita tahu siapa exactly yang kawan baik, siapa yang tidak. So kadang-kadang depan itu baik sekali, bila kita sakit, tu macam mana kan. Jadi kita boleh ada banyak kawan, satu hari kita masuk hospital, dan kadang-kadang nauzubillah, kadang-kadang kita lama sakit. Waktu tu baru kita tahu siapa yang nak ziarah, siapa yang tanya khabar, siapa yang keep on tanya khabar, tanya ni semua kan. Itulah orang yang betul-betul baik. Pasal orang yang betul-betul, sahabat yang betul-betul baik, dia akan concern pada kita sama ada kita ni sihat ataupun sakit. Sahabat yang hanya nak friends of benefit, macam tadi saya katakan, bila boleh dapat baik daripada dia, okey. Bila dia tak ada, sudahlah kan. Bila dia ada je minta tu ni nak tu. Bila dia sakit, sakit, biarkanlah kan. Itu baru kita tahu waktu tu. Saya tak berkesempatan untuk nak dapat macam gitu, sebab waktu saya 3 tahun lepas, waktu saya staycation kat CGH pun cuma 3 malam je kan, staycation waktu saya staycation kat CGH pun cuma 3 malam je. 3 malam ke 2 malam? 2 malam je. Jadi tak sempat lah nak tengok sahabat siapa. Orang nak ziarah tu dah nak balik dah. Tapi isteri saya dia lama kat hospital, 2 minggu, hampir sebulan, tak ingat. Lama. Jadi kawan dia memang ramai. Tapi waktu tu saya pegang handphone. Saya pegang handphone pula. Dia pegang handphone tapi tak boleh jawab. So kawan-kawan yang lain tanyalah khabar. So saya tahulah siapa yang betul-betul selalu tanya, siapa yang tak, siapa yang buat bodoh. So waktu tu kita bincang ni, antara hikmah yang kata, antara kita tahu siapa yang kawan yang betul-betul memang baik, yang memang concern kita, siapa yang dah tahu je sekali tu buat bodoh, tak layan kan. Ataupun dah tanya, dia dah sihat, belum, okeylah dah. Tu dah tak ada lagi khabar. Tapi once nasihat je, jomlah, jom ni, jom itu, jom ini, jom ni, tolong ni, tolong. Tapi kalau sakit je, bodoh lah, tunggu dia sihat lah. That kind of friend. You know, kita bila dah sakit baru kita tahu. Bila kita sakit lama baru kita tahu siapa yang benar-benar sebenarnya kawan kita waktu tu. So akhlak yang baik maknanya yang tadilah kita tengok rumusan. Manusia adalah makhluk Allah yang secara fitrahnya suka hidup bersama dan bergaul dengan orang lain. Yes, ni yang dulu kita pernah bincang. Kita manusia dah diciptakan oleh Allah memang untuk bergaul dengan orang. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia kata dia tak nak bergaul dengan orang, dia penat, dia fed up. Macam-macam orang, macam-macam perangai. Aku nak bersendirian dah. Dia tak boleh lama bersendirian. Dia sekejap je. Sekejap, lama-lama rasa bosan. Pasal kita memang dah diciptakan untuk bergaul dengan orang. Untuk kita bermesra dengan orang, kita interaksi dengan orang. Kita bukan makhluk yang diciptakan untuk ibadah aja. Kita bukan malaikat. Malaikat diciptakan untuk ibadah. Jadi dia ibadah non-stop. Dia tak ada boring. Tapi kita manusia diciptakan untuk berinteraksi dengan orang. Which is why ada istilah kemurungan kan, kebosanan, kemurungan, boring. Kadang-kadang kita rasa macam dapat enjoy, dapat happy kan. Let's say lah kalau dia seorang je, pergi overseas selalu seorang, pergi shopping seorang. Aku sukalah seorang, tak payah nak leceh-leceh dengan orang. Tapi lama-lama lepas berapa bulan, berapa tahun dia rasa kebosanan, kesunyian. Dan kadang-kadang dia ada kemurungan, cuma dia cuba nak hide, dia cuba nak tutup. Tapi dia ada rasa kemurungan tu. Pasal apa? Tak ada interaksi dengan orang. Bila jumpa orang happy, berbual tu jadi kita rasa seronok. Itu kita gitu, manusia kita tak boleh nak cakap nak hidup seorang, tak boleh. Perkataan insan berasal daripada ansa ya'nasu, iaitu nasia atau katakanlah nasia yang bererti suka berjinak-jinak dengan orang lain, menunjukkan nasia lain, nasia lupa, dia lupa. Kalau ni anisa ya'nasu bererti suka berjinak-jinak dengan orang lain, menunjukkan sifat semula jadi manusia sebagai makhluk bermasyarakat. Itulah kita dua, satu insan dari sudut lupa. Nasia maknanya lupa. Kenapa kita lupa? Sebab kita tak ingat lah. Tak ingat apa? Kita tak ingat dulu waktu alam roh dulu kita pernah ambil janji dengan Allah. Siapa ada ingatnya? Tak payah tunggu time alam roh, time baby pun mana kita ingat. Ada tak siapa di sini ingat? Keluar je, aku ingat aku kat hospital ni. Keluar nampak nurse. Tak ada, kita tak ingat. Time baby pun kita tak ingat. Time alam roh lagi kita tak ingat.
Okay, Allah dulu pernah ambil janji pada kita semua. Alastu bi rabbikum. Allah kata, bukankah aku ni Tuhan kamu? Kan qalu bala. Kita semua jawab bahkan je. Syahidna, kami menyaksikan. Mana kita ingat? Kita dah lupa. Itu antara salah satu daripada istilah insan tu, nasiya, lupa. Yang ini anisa yaknasu, iaitu suka berjinak-jinak dengan orang lain, menunjukkan sifat semula jadi manusia sebagai makhluk bermasyarakat. Kita mesti nak kena interaksi dengan satu sama lain, kalau tak kita akan jadi kebosanan. Islam menggalakkan setiap individu berusaha menjadi sahabat yang terbaik dalam kalangan sahabat-sahabat. So kita bila jadi orang yang terbaik, sahabat terbaik, itu maknanya kita jadi seorang insan yang baik. Kalau sahabat kita ada banyak keburukan dan seumpamanya, kita tolerate, kita cuba nasihat, kalau tak jalan dan kita cuba bersabar. Jangan kita balas balik dengan kejahatan. Itu yang penting. Kadang-kadang kita cakap, saya tak tahu macam mana nak gembirakan orang. Then jangan sakitkan hati orang, jangan buat orang sedih. Kalau ada orang dia jenis joyful, dia boleh menggembirakan orang. Menggembirakan orang pun itu adalah sebahagian daripada ibadah. Dalam hadis tentang idkhalus surur, pernah dengar tak? Dalam hadis ada sebut, ada istilah idkhalus surur. Idkhalus surur maknanya memasukkan kegembiraan kepada hati orang. Itu adalah satu ibadah. Satu ibadah, jangan main-main. Kita ingatkan ibadah solat, puasa, zakat tu kan, tapi gembirakan hati orang pun adalah ibadah yang besar. Lagi-lagi orang yang kita sepatutnya berbakti pada mereka. Kita gembirakan mak, kita gembirakan ayah, kan, kita gembirakan isteri, kita gembirakan suami, gembirakan anak, orang yang rapat dengan kita gembirakan. Itu semua satu ibadah, dapat memberikan pahala yang sangat besar. Kalau kita tak dapat gembirakan orang kerana financial, ataupun kita ni jenis tak reti nak berbual, nak buat orang ketawa kan, then jangan buat orang sedih, jangan buat orang sakit hati dengan kita. Itu dia, itu akhlak dia. So sebab tu itu semua menunjukkan akhlak baik. Kalau kita dengan sahabat kita macam gitu, kita tak dapat happykan orang, kita jangan sakitkan hati dia, jangan buat dia sedih, jangan mengumpat kat dia. Menjadi sahabat terbaik menyebabkan seseorang lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu para sahabat Nabi ini, mereka adalah sahabat-sahabat yang baik di kalangan, di antara satu sama lain. Nak menunjukkan kemesraan ukhuwah tu. Ukhuwah mereka itu sungguh ajaib, dan sungguh lah sesuatu perkara ataupun satu sifat yang sepatutnya kita pun usaha untuk mempelajari ataupun kita ikut. Galakan ini bernilai tinggi kerana mendorong manusia berbuat baik atas dasar mengharapkan pahala daripada Allah, bukan atas kepentingan pribadi yang bersifat keduniaan. Bukan dia cakap kalau friends of benefit ni, dia nak kepentingan pribadi. Dia ni okey, dia ni ada pangkat, dia ni ada harta, okey aku kawan dengan dia, aku baik dengan dia. Bila dia jatuh miskin tu buat bodoh. Tu menunjukkan kita tidak ikhlas. Sebab itu kan antara golongan yang dapat naungan di bawah arasy Allah di akhirat nanti, antaranya adalah orang yang saling cinta mencintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala. So dia saling sayang menyayangi saudara dia punya family, dia punya saudara mara, dia punya kawan, sesama saudara Islam, kerana Allah. Bukan kerana lain, bukan kerana dunia, bukan kerana kebendaan, bukan kerana pangkat, bukan kerana benefit yang lain, bukan, tapi semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu adalah antara golongan yang dapat naungan di bawah arasy Allah. Bayangkan, kita selalu diajar banyak benda-benda sunat, tapi dalam 7 golongan yang dapat arasy, di bawah arasy Allah nanti di mahsyar, tak ada pun mereka yang kuat solat malam, mereka yang kuat puasa sunat, puasa Daud contoh, tak ada. Mereka yang kuat bersedekah ada. Cuma bersedekah tu pun ada satu nilai. Mereka yang bersedekah, tangan kanan bersedekah, tangan kiri tak tahu, saya sembunyi. Itu dari sudut cara bersedekah. Tapi bukan cakap lakukan satu ibadah berterusan, tak ada. Tapi nampak di situ banyak penilaian ibadah di sisi Allah tu lain tu sebenarnya. Yang apa yang kita rasa macam itu lebih tinggi, tapi di sisi Allah benda ni lagi tinggi. So bila kita mencintai antara satu sama lain, saudara mara kita dan juga sahabat handai kita kerana Allah, maka itu menunjukkan bahawa perkara yang Allah sangat suka, sehingga kan Allah jadikan golongan tu dapat naungan di bawah arasy Allah di mahsyar nanti. Jadi dia tak terselamat daripada panas terik matahari ketika itu. Ustaz,
Yang bersedekah Ustaz kata tu tangan kanan dan kiri tak nampak, itu bermakna termasuk bila dia dah meninggal, suami, anak-anak baru tahu. Adakah itu salah satu daripada Dia dah meninggal, lepas tu nak anak-anak dia, suami dia baru tahu yang dia kira bersedekah, sedangkan mereka tu tak tahu apa. dia termasuk tu lah. Yes, termasuk tu. Yes. Ada kalanya kita sedekah secara senyap-senyap, orang tak tahu langsung kita dah meninggal pun tak tahu. Tapi ada kalanya kita dah meninggal baru kita tahu rupanya dia yang kuat sedekah. Ini memang benda yang banyak cerita-cerita, banyak kisah macam ini. Banyak kisah-kisah gini yang bila kita dapat orang pun dapat tahu, tengok tak tahu siapa yang selalu kasih makanan depan rumah. Pagi bangun je ada, pagi bangun ada. Sekali bila orang tu meninggal, tu besok tengok dah tak ada. Besok dah tak ada. Besok rupanya dah tahu dia yang sedekah. Secara senyap-senyap, dia tak nak orang tahu. Dia tak nak orang tahu. Jadi itu antaranya lah juga. Maknanya dia tak nak orang tahu, tapi orang find out later. Rupanya tahu dia yang kuat sedekah. Dan ada kalanya dah sedekah orang pun tak tahu. Especially zaman sekarang. Zaman sekarang kita banyak kalau sedekah masuk bank kan, mana orang boleh trace. Orang tak akan tahu. Kalau zaman dulu orang tahu pasal mereka bawa physically barang. Physically bawa barang letak. Physically letak rumah orang senyap kan. Lepas tu baru tahu orang tu meninggal dah tak ada lagi. Tapi kalau zaman sekarang masuk bank, sedekah ni, masuk sedekah ni, kita tak perlu bilang orang kan. Dan bila kita meninggal, mana orang tahu? Mana ada orang nak cek mana dia transfer kan, last month transfer mana, oh dia sedekah sini rupanya, mana ada kita cek kan. So zaman sekarang lagi senang lah, lagilah senang nak sedekah secara senyap-senyap. Tapi mungkin ada ustaz, susah jugalah pasal nama kita keluar. Nama keluar kat situ, dan sedekah tempat lain lah yang orang tak kenal overseas ke mana kan, pulang lah ni semua kita. Tapi dia cuma dari sudut nilai. Jangan kita sangka sedekah secara terang-terang tu tak bagus. Dia masih bagus selagi mana ikhlas. Selagi mana ikhlas. Pasal Allah pun puji orang yang sedekah secara terang-terang. Dalam Quran Allah puji orang yang sedekah secara terang-terang dan juga secara sembunyi-sembunyi. Jadi maksud Allah ialah siapa yang ikhlas bersedekah walaupun secara terang-terang, dia tetap mendapat kebaikan yang besar di sisi Allah. Cuma kalau kita mampu sembunyi-sembunyi, kita sembunyi-sembunyikan. Kalau perkara tu memang memerlukan pada depan ramai orang, dan kita buat depan ramai orang, tapi yang penting ikhlas. Yang riak ni kalau kita tak ada orang tengok, kita tak buat. Ada orang tengok baru buat, itu baru riak. Kalau kita dah memang selalu nak sedekah, contoh selalu everyday datang masjid, contoh memang nak sedekah, jadi sama ada orang ke tak ada orang, kita masuk tabung. Orang yang riak, dia cuma ada orang baru masuk sedekah. Jadi kalau nak datang masjid, masjid ni kosong, tak ada orang, tak payah sedekah lah, tak ada orang nampak, tu keluar. Itu maknanya riak. Rupanya riak selama ni bila ramai orang masuk kan, ramai orang masuk, tak ada orang, tak payahlah sekali tengok, ada kamera, okey masuk. Itu riak. Itu baru riak. So sebab tu ada kalanya dia memerlukan pada depan apa tu nama dia, secara ni lah, bukan sembunyi-sembunyi, secara terang-terangan. Dan kalau kita sedekah secara terang-terangan dan ikhlas dan boleh menggalakkan orang lain pun sedekah, itu pun dipuji. Itu pun dipuji. Nabi pernah offer siapa yang nak buat ni sedekah sekian-sekian, tu ada sahabat pun dia sedekah, dia first buat, betul yang lain buat. Jadi yang lain buat pasal semangat, sahabat pertama buat, sahabat tu dapat pahala lagi kerana yang lain semangat disebabkan tu. So itu pun terang-terangan. Terang-terangan pun ada dia punya kebaikan. Jadi buat dua-dua lah maknanya. Buat dua-dua. Pasal ada kalanya memang banyak masa kita kena buat terang-terangan, tak boleh sembunyi, no choice, orang akan nampak. Dan ada kalanya kita boleh buat sembunyi-sembunyi. So kita buat sembunyi-sembunyi bila boleh, kita buat terang-terang boleh. Yang penting ikhlas. Jangan kerana riak. Wallahu a'lam. Galakan ini bernilai, ni dah. Selesai. Ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, insya-Allah kita jumpa minggu depan macam biasa. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.